Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hari ini, 10 Julai 2026, menjadi tarikh yang dinantikan oleh ramai penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Mengikut jadual pembayaran rasmi, bantuan bulanan bagi Julai 2026 kini mula disalurkan kepada penerima yang layak dengan kadar bantuan antara RM100 hingga RM600 sebulan, bergantung kepada kategori kelayakan masing-masing. Berdasarkan maklumat semasa, sebahagian penerima dilaporkan telah mula menerima wang bantuan ke dalam akaun bank sejak beberapa hari lalu. Malah, ada yang menerima bayaran lebih awal berbanding kebiasaan. Namun begitu, masih terdapat penerima yang sedang menunggu kemasukan bayaran ke akaun mereka. Untuk makluman, bantuan bulanan JKM merangkumi pelbagai kategori termasuk bantuan warga emas, alaun pekerja orang kurang upaya, bantuan kanak-kanak, bantuan am persekutuan, bantuan am negeri serta beberapa skim bantuan lain yang disediakan mengikut syarat kelayakan semasa. Jumlah bantuan yang diterima adalah berbeza mengikut kategori. Sebagai contoh, bantuan warga emas boleh mencecah sehingga RM600 sebulan kepada penerima yang layak. Bantuan ini diwujudkan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup golongan yang memerlukan. Selain itu, kadar bantuan bagi setiap skim boleh berubah mengikut dasar semasa kerajaan. Oleh itu, penerima disarankan sentiasa merujuk maklumat terkini yang dikeluarkan oleh JKM bagi memastikan mereka memperoleh maklumat yang tepat. Sekiranya sehingga hari ini anda masih belum menerima bayaran Julai 2026, anda tidak perlu panik. Ini kerana pembayaran bantuan bulanan JKM sememangnya tidak disalurkan secara serentak kepada semua penerima di seluruh negara. Ada penerima yang menerima bayaran lebih awal, manakala ada juga yang hanya menerimanya pada pertengahan atau penghujung bulan bergantung kepada proses pembayaran di kawasan masing-masing. Jika bayaran masih belum diterima selepas tempoh yang munasabah, anda disarankan menghubungi Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat berhampiran bagi membuat semakan status pembayaran. Pegawai JKM boleh membantu menyemak sama ada terdapat sebarang isu berkaitan pembayaran atau maklumat penerima. Bagi individu yang ingin memohon bantuan bulanan JKM, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal iBantuan JKM. Walau bagaimanapun, permohonan tersebut belum dianggap lengkap sehingga pemohon hadir ke pejabat JKM untuk sesi semakan, pengesahan dokumen dan penilaian kelayakan. Pemohon juga dinasihatkan memastikan nombor telefon, alamat dan maklumat peribadi sentiasa dikemaskini supaya pihak JKM dapat menghubungi mereka sekiranya memerlukan dokumen tambahan atau maklumat lanjut sepanjang proses penilaian permohonan. Bagi mereka yang telah menghantar permohonan sejak beberapa bulan lalu tetapi masih belum menerima sebarang keputusan, jangan biarkan permohonan itu tanpa tindakan susulan. Hubungi pejabat JKM tempat permohonan dihantar bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ada kemungkinan permohonan masih dalam proses, memerlukan dokumen tambahan atau menunggu maklum balas daripada pemohon sendiri. Mengambil tindakan segera boleh membantu mempercepatkan proses semakan dan mengelakkan permohonan terus tertangguh tanpa disedari. Itulah perkembangan terkini mengenai pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi Julai 2026. Semoga maklumat ini dapat membantu anda membuat semakan dan mengetahui status pembayaran dengan lebih jelas. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kongsikan video ini kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang turut menerima bantuan JKM. Terima kasih dan jumpa lagi di video yang seterusnya.